Nampak garisan roda ni? Tapi dalam 4 jari, kereta ni akan tenggelam cepat. Andaikan sekarang yang duduk dalam kereta ni ialah awak. Apa reaksi pertama dalam fikiran awak? Tolak pintu kuat-kuat. Atau cari barang untuk pecahkan cermin. Hari ni saya nak buat sesuatu yang luar biasa. Jadikan awak sebagai saya. Kita bawa kereta masuk ke dalam air. Dalam 2 minit, awak akan lebih faham daripada 99% pemandu di jalan. Selepas kereta jatuh ke air, tangan awak patut pegang mana, tenaga awak patut tumpu ke mana. Sedia? Kita masuk air. Baik, kereta dah jatuh ke air. Cermin tak boleh tekan, sunroof pun tak boleh buka. Mulai saat ini, awak terpisah dari dunia luar dengan lapisan besi. Awak tak boleh keluar, tapi air boleh masuk. Pada masa ni, fikiran pertama yang muncul biasanya buka pintu. Sekarang saya tunjuk betapa bahayanya fikiran tu. Nampak tak? Mula-mula boleh tolak sikit. Tapi bila air masuk, kereta pun tenggelam. Semakin tenggelam, tekanan air makin besar, pintu makin tak boleh buka. Tengok, pintu dah betul-betul terkunci. Orang tak sempat keluar. Air semua masuk. Lepas ni kereta akan tenggelam lagi laju. Pada masa ni, mesti ada lagi satu fikiran dalam kepala awak, iaitu pecahkan cermin. Saya tunjuk macam mana. Saya. Nampak tak? Saat cermin pecah, badan kereta tenggelam dengan kuat, dalam beberapa saat sampai dasar. Orang dalam tu langsung tak sempat bertindak. 2 fikiran. 2 jalan mati. Sekarang satu-satunya jalan selamat, saya bawa awak lalui sekali. Baik, kereta dah jatuh ke air. Tengok baik-baik. Perkara pertama selepas jatuh air, buka tali pinggang keledar. Perkara kedua, memanjat ke tempat duduk belakang. Jalan sebenar ada di belakang. Kenapa belakang? Sebab bahagian depan paling berat. Jadi selepas jatuh air, depan tenggelam dalam dan cepat terhimpit tekanan air. Tapi belakang terangkat. Jadi ingat, selepas jatuh air jangan buang masa di depan, mesti cepat-cepat merangkak ke belakang. Seterusnya perkara ketiga, buka pintu belakang. Tengok, guna sedikit daya, pintu belakang boleh dibuka. Inilah jalan selamat yang paling mudah. Tapi kadang-kadang pintu mungkin tersekat atau ada kunci kanak-kanak. Pada masa ni awak ada pilihan kedua. Pecahkan cermin belakang. Saya ajar satu teknik pecah cermin. Kalau tiada alat di sisi, kita boleh cabut tempat letak kepala. Ingat, bukan baling, tapi cungkil. Masukkan hujung batang besi ke bawah cermin. Guna daya untuk cungkil, cermin pun pecah. Tengok, 2 tindakan yang sama. Duduk di depan adalah maut. Duduk di belakang adalah jalan selamat.